kat sini, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni ialah tentang chapter 4 bab 5 ikatan kimia. Cerita ni kita tahu ikatan kimia ada 2. Kita tengok nota dah, kita refresh balik. Yang belajar dalam BM tengok nota BM, yang belajar dalam BI tengok nota BI. Macam itulah. Jadi dia. So kita tahu semua bahan, semua atom dalam jadual berkala unsur tak stable. Dia neutral tapi tak stable. Kenapa tak stable? Sebab dia belum lagi capai susunan elektron duplet oktet yang stabil. Ini kalau siapa belajar dalam BM. Ayat dia, tolong ingat, ayat dia ialah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. English mesti ayat dia achieve stable duplet octet electron arrangement. Okay. Dia belum lagi capai ni. So untuk dia capai, dia kena transfer valence electron atau dia share valence electron tu. Kalau dia transfer, dia akan dapat ionic bond. Kalau dia share, dia dapat covalent bond. As simple as that. Lepas tu kita juga dah belajar bila cerita pasal benda-benda ni, bila cerita pasal ionic bond, mesti transfer of electron between metal atom tu kena tulis. Ramai student dia faham kimia tapi dia tak dapat markah dalam kimia kerana dia tak tulis, tak tahu format. Format menjawab. Kimia ialah satu subjek yang sangat strict dia punya penandaan dia. Marking dia sangat strict. So, perkataan dia mesti ada metal atom atau atom logam. Tak tulis logam, tak tulis atom tak dapat markah. Non-metal atom mesti tulis. Dan cikgu dah bagi tahu bila sebut metal atom ni dia kumpulan 1, 2, 13 sahaja. Dan bila sebut non-metal atom ni, tarik bawah sini, dia ialah kumpulan 15, 16, 17 sahaja. 14 tak masuk. Walaupun cikgu saya tengok dalam jadual berkala, saya tengok 14 ni dia non-metal ni, 14 ni dia non-metal. Betul. Tapi cikgu beritahu orang rahsia untuk SPM kumpulan 14 tak masuk dekat non-metal atom masa buat ionic bond, masa buat ikatan ion. Kita hanya consider kumpulan 14 tu as non-metal masa kita buat covalent bond. Dan satu-satunya unsur dalam kumpulan 14 yang kita akan bincang yang masuk peksa hanyalah karbon. Kumpulan 14 yang akan masuk dalam buat non-metal atom share ni kan. Kan covalent bond kan kita belajar mesti atom bukan logam berkongsi kan. Okay. Bukan logam tu karbon sahaja. Kumpulan 14 karbon je. So bila kau jumpa kumpulan 14 tu, kita memang tahu dia karbon. Dia tak bagi unsur lain. Kenapa? Sebab level pemahaman dan pembelajaran untuk SPM sampai situ je. Atas lagi dia dah masuk syllabus yang lagi tinggi. SCP, diploma, dah masuk matrik, masuk situ lah. So SPM dia sampai situ je. Sebab SPM ni masih asas. Okay. So jom kita tengok. Kita dah tengok yang ni. Minggu lepas kita dah tengok. Okay, sampai sini. Right. Molekul Q. Okay. Sekarang kita masuk soalan C. Soalan C dia kata, don't worry, soalan sini tak ada kena-mengena dengan soalan sebelum dia. Sebab soalan sini dah masuk covalent. Yang sebelum tu ion. So tengok molekul Q terdiri daripada unsur Y sahaja. And dia kata sifat fizik molekul Q adalah seperti berikut. Okay. Dia wujud sebagai gas berwarna kuning kehijauan pada suhu bilik, greenish yellow at room temperature. And dia ada takat didih yang rendah, which is the low boiling point. Based on the information above, berdasarkan maklumat di atas, nyatakan jenis sebatian. Bila saya minta jenis sebatian, jawapan kita sama ada ion atau covalent. Ionic atau covalent. So, tulislah sebatian covalent. Cikgu minta korang, terutama yang menjawab ni, pastikan tulislah kata sebatian tu. Cikgu tahu korang tulis covalent tu, betul. Tapi belajarlah tulis penuh. Okay, sebab kita nak kita nak latih daripada sekarang. Cara kita menjawab paper kimia ialah berada pada level A+. Dengan cara yang betul terus. Teknik menjawab tu dah betul daripada form 4. Supaya nanti bila masuk form 5, orang lain masih baru nak belajar cara teknik menjawab, korang dah amalkan teknik menjawab. Cerita dia. Baik. Soalan minta lukiskan susunan elektron molekul Q. Okey. Bila ini cikgu beritahu step. Bila soalan minta lukiskan susunan elektron, draw the electron arrangement for molecule Q.
Nombor 1 kena check. Dia ion ke covalent? Okay, sekarang disebut. Okay, unsur Y sahaja. Lepas tu gas kuning kehijauan. Kata kunci molekul pula tu. So kita memang tahu ini semua clue-clue yang menandakan bahawa dia ni ialah sebatian covalent. So bila kita tahu dia sebatian covalent, nak lukis ada step. Step nombor 1 kan, ni step nombor 1 kan, kita mesti buat formula dulu. Mesti buat formula kimia dulu. Bila buat formula kimia, then baru kita tahu. Dan baru kita senang nak lukis. Nak buat formula kimia ni ada step juga. Ada step juga. Cikgu tunjukkan step dia. Step nombor 1 ialah kita tulis atom-atom yang terlibat. Setakat ni dia kata unsur Y bermakna, tengok kat atas ni. Unsur Y ni, unsur Y kan dia. Unsur Y kita tahu, kita dah tengok minggu lepas, dia lah 287. 287 ni lah halogen. So itu dia punya atom dia. Atom dia, susunan elektron untuk atom dia ialah 287. Ion dia 288. Atom dia 287. Kalau 7, kita tahu dia kumpulan 17. Dan dia 287 ni, sebaik-baiknya korang hafal 287 ni ialah klorin. Dia color 3. Dia color 3 dan ialah klorin. Ahli kumpulan halogen yang kedua. Jadi, cara nombor 1 ialah tulis dulu dia punya atom dia. So, atom dia kita ambil Q. Q. Lepas tu tulis dia punya apa? Ni step nombor 1 Q. Step nombor 2 apa? Tulis dia punya susunan elektron atom dia. So tadi kita tengok 287. Okay. Sini pun 287. Okay. Kemudian tulis dia punya valensi dia. Valensi ni bermaksud berapa lagi tak cukup untuk jadi oktet atau duplet. So katalah ni Q1, Q2 Q1 tak cukup berapa nak capai oktet? 1 kan? Okay, dia perlukan 1. So 1 tulis. Q2 pun perlukan 1 tulis. Buat macam ni tau. Buat tulis dia, buat macam ni. Lepas tu tulis Q kat sini, tulis Q kat sini. Macam tu cara dia. Then cikgu nak tanya tolak. Lepas tu ambil valence, tolak dengan 1 ni. Tolak dengan yang dia nak kongsi tadi. So 7 tolak 1 berapa? 6. So tulis sini 6. Tulis sini 6. Dah siap semua ni. Yang ini kita silangkan dia ke bawah macam kita buat ion. Kan kita belajar ion contoh. Kita ada Na+. Lepas tu kita ada O2 minus kan. Lepas tu kita sebut sebab nombor dia berbeza. Maka apa kita buat? Silang bawah kan. Kita belajar. Jadi Na2O kan. Macam tu. Sama lah juga macam ni. Kita silangkan juga nombor ni. Silangkan juga dia ni turun bawah. Ni turun bawah dia. Ini turun bawah dia. Macam itulah silang. Okay. Silang dia. Ni. So Q11 lah. So Q11. Bila kita buat equation dia jadi Q2. So ini jawapan dia. Ini kita tahu formula dia Q2. Okay, cikgu tunjuk contoh lain. Ini senang sangat contoh dia. Katalah ya. Okay. Katalah cikgu ada karbon dengan oksigen. Ni nak buat covalent tau, karbon dengan oksigen. Okay, so arahan dia ialah lukiskan susunan elektron yang bagi sebatian yang terhasil apabila karbon bergabung dengan oksigen. Ni komponen oksigen. So dia suruh lukis. So kita tahu karbon ialah kumpulan 14, oksigen ialah kumpulan 16. So 14 dengan 16 dua-dua bukan logam, so dia akan share. Bila share dia ialah sebatian covalent. Okay. So dia ni 6. Dia punya proton number dia 6, ni proton number dia 8. Jadi apa kita nak buat mula-mula? Tulis susunan elektron dulu. Kita pun tulis 2, 4. Oksigen berapa? 2, 6. Dan siap, apa tadi step? Kita tulis dia punya berapa lagi tak cukup nak jadi oktet. Betul? So karbon tak cukup berapa? Karbon ada 4 valence elektron nak jadi 8. Tak cukup lagi 4. Oksigen tak cukup lagi berapa? 2. Okay. Lepas tu cikgu sebut tolak, betul? Tolak. Tolak maksudnya dia ni tolak dengan dia ni. 4 tolak 4 berapa? 0. 6 tolak 2 berapa?
4. Macam ni. Dah siap tolak, kita jadikan dia, kita sekarang nak cari dia punya kita nak buat dia punya formula kimia. Formula kimia dia, buat seolah-olah nombor yang kita tulis ni charge dia. Seolah charge dia. So kita tahu silang bawah kan, 4 turun dekat 4 turun dekat oksigen, 2 turun dekat karbon. So jadi C2O4. And sebab dia boleh kecilkan, kita kecilkan dia jadi CO2. Nampak? So kita dah tahu CO2, itulah formula kimia dia. Menyebabkan senang kita nak lukis. Okay, CO2. Siapa duduk tengah? Kita kan lukiskan macam ni kan, kita kena silang-silang kan. Silang lah macam tu kan. So siapa duduk tengah? C tengah, sebab dia satu. Dia idea dia ialah yang single duduk tengah. Yang single duduk tengah. Jadi karbon duduk tengah, oksigen duduk tepi, macam tu cara dia. So kita dah ada idea macam mana rupa dia. Macam ni lah. Lepas tu oksigen. Take bawah sikit. Ni lah. Oksigen. Ni cikgu senang lah buat sebab cikgu pakai iPad, senang lah kan. Kalau korang nanti lukis, korang kena buat senonoh-senonoh lah sikit. Ni nampak cantik sebab cikgu ni. Oksigen. Kan? Bengek-bengek pun dia cantik kan. So lepas tu kita tahu dia kena silang. So oksigen ni ada yang bersilang masuk macam ni. Dalam karbon ni ada bersilang masuk macam tu. Okay. So bila kita dah faham, sekarang ni kita nak tengok berapa dia kongsi. Senang cikgu, dia berapa dia kongsi. Tengok yang tadi, yang dia tak cukup, itulah yang dia kongsi. Tadi kan karbon kan tak cukup 4 kan. Macam ni, karbon kan tak cukup 4. 4 ni dia akan kongsi. Cuma karbon, satu atom karbon ada 4 elektron yang dia nak kongsi pada 2 atom oksigen. Karbon ada 4, nak kongsi kepada 2 atom oksigen. Betul maksud dia. So satu oksigen akan dapat berapa? Akan dapat 2. Ingat, dia akan, apa yang dia kongsi tu dia akan kongsi sama rata. Jadi dia pun kongsi. So karbon ni akan 1, 2 ke kanan, ke kiri 1, kanan 1. Macam tu. Okay, lepas tu check ada baki tak untuk karbon. Tadi kita check ada baki tak? Tak ada baki. So biarkan. Oksigen pula. Satu oksigen ni akan kongsi berapa? Akan kongsi 2. Jadi oksigen sebelah kiri, kita buat sebelah kiri Oksigen sebelah kiri akan kongsi 2. 1, 2. Oksigen belah kanan akan kongsi 2. 1, 2. Lepas tu check baki. Ada berapa baki? 4 lagi. So kita lukis. 1, 2, 3, 4. Yang ni pun 1, 2, 3, 4. Lepas tu lengkapkan petala yang dalam. Lengkapkan shell yang dekat dalam. Kontak 1, 2, 1, 2, 1, 1. Dah siap. Itu caranya. So step dia bila kita nak lukis, kena buat ni dulu. Baru senang untuk kita lukis. Boleh tu step dia simple. Jadi balik semula pada soalan tadi. Sebab kita dah tahu dia Q2. Jadi kita pun kena lukis lah Q2 dia 287 kan. So kita kena lukis. Mana nak lukis ni? Saja cikgu nak beritahu korang Cikgu, ni semua ada markah ke? Yang pandai tak ada. Tak ada. Tak ada markah tau. Ni tak markah. So markah dia kat mana? Ni markah dia. So ini semua step untuk mendapatkan formula kimia dia. Dah ada formula kimia, baru kita lukis Q2. Itu markah pertama. Ada 2 markah kan? Markah pertama ialah formula kimia. Markah kedua lukisan. Kita lukis. Cuma walaupun step ini tidak ada markah, dia membantu kita untuk mendapat markah. Jadi korang boleh buat dan dia akan di atas kertas. Tak ada masalah. Cikgu korang takkan pangkah. Lukisan yang dia nak tengok. Jadi kita ambil Q. Kita ambil Q. So Q ada nukleus. Kemudian dia ada 2, 8, 7.
So disebabkan senang kerja, cikgu boleh duplicate saja. Jom, dia pun berindih begitu. Okay. Q yang katalah Q yang sebelah Q1, cikgu buat Q ni kan, Q1 ni, dia akan kongsi berapa? Kongsi 1. Macam mana kita tahu? Ni tadi kita tengok ni 1. So 1 buat kat sini 1. Okay, lepas tu Q yang 2 ni buat apa? Cikgu mencadangkan, bukan cadangkan, nak kata wajib boleh kata wajib lah. Tolong buat 1 titik 1 pangkah. Jangan buat 2 titik atau 2 pangkah. Sebab dia ialah memudahkan pemeriksa menanda nak tengok betul salah. Kalau kita buat 2 kan takut orang pemeriksa atau penanda tu dia rasa mana satu ni. Okay. So buat 1 lain-lain. Okay, ada beberapa mazhab. Mazhab. Ada beberapa pandangan. Ada orang cakap, cikgu saya kena buat macam ni dengan macam ni ke? Saya belajar macam ni. Ada je cikgu letak kat tengah ke? Ada. Mana yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Okay. Yang salahnya ialah tiba-tiba benda ni kat sini. Katakan apa? Yang titik tu duduk kat sini contoh. Salah lah. Okay. Dan siap cek baki. Mesti cek baki. Sebab markah juga banyak orang hilang dia tak cek baki. Satu baki kan tu ada 6. So dia pun buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong buat bulat bukan titik. Ya. Lepas tu sini pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dah siap. Ni kira dah siap ni. Lengkapkan saja yang dalam. Lengkapkan saja. Kita tahu ada 8 kat dalam. Buatlah 2 lagi kat dalam. Ini kita tahu ada 8 dekat dalam. Okay. Dah siap. Itu lah. Dapatlah 2 markah. Cikgu kalau saya sengit-bengit, tak kisah. Ada kan korang lukis macam ni jadi kan. Tak apa, yang penting dah. Okay. Yang penting dalam tu. Okay, habis dekat kat sini. So far, ada soalan sebelum kita pergi pada perbincangan pada soalan yang seterusnya? Cikgu. Ya, saya. Kalau elektron yang dia share tu, kita lukis atas line petala tu, betul ke? Macam ni. Maknanya ni. Betul ke yang itu cikgu macam ni? Cikgu tak galak kan? Saya memang pilih yang ni. Kenapa tau? Sebab kita tengok dalam buku teks. Buku teks dia sama ada buat macam ni atau dalam skema dia buat macam ni. Tempat persilangan. Tapi tak pernah lagi jumpa macam ni. So kita ambil langkah berjaga-jaga sebab macam mana kita sebut pun rujukan utama kita ialah buku teks. Bergaduhlah orang kat atas tu sekalipun, pemeriksa SPM sekalipun, dia akan, orang paling atas sekali dia akan kata, kita tengok buku teks. Buku teks dengan DSKP ialah 2 kitab utama. So, sama ada daripada sudut cara kita menulis atau cara kita faham. So, itu je. Cikgu akan refer buku teks. Okay. Alright. Selain daripada itu, terima kasih Aisyah atas soalan. Orang lain? Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, anak murid lama dah tahu dah cara ni. So wajib ingat lah kalau keluar. Bila keluar? Alright. Okay. Tengok soalan seterusnya, soalan nombor 4. So soalan nombor 4 bila kita baca, kita baca soalan ni, remember setiap kali dapat soalan, please baca 2 clue yang beri untuk bantu kita, 1 perkataan, 1 gambar. Tujuan korang ialah memastikan faham apa dia bagi dan faham gambar ni cerita dia pasal apa. So dia sebut kat sini, diagram 4 shows the information about urea fertilizers. Urea fertilizer is essential in modern agriculture to supply nitrogen needed for optimal growth of crops. Tak ada beritahu apa pun, betul ni bagi urea je. Dan dalam ada nitrogen. Okay. So ini dia punya molecular formula dia, CONH2. And dia soalan nombor 1, nyatakan maksud molecular formula. Okay, ini bila sebut maksud, definition, tidak ada jalan lain melainkan anda menghafalnya sejibit-sejibit. Daripada siapa ada nota, dan nota berwarna cikgu ni, memang kena hafal. And tolong, bila sebut hafal tu memang ayat nombor 1 sebab ramai orang jawab
Bila sebut empirical formula, dia sebut ialah formula yang. Dia mula dengan formula yang. Oi, salah. Kau kena sebut formula kimia. Mesti start kata formula kimia. Yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam satu sebatian. Mesti full. Full ya. Yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap unsur yang terdapat dalam suatu sebatian. That is formula empirik dengan formula molekul. So salah minta formula molekul, kita ambil atas ni. Sebiji-sebiji bilangan sebenar atom-atom setiap unsur dalam suatu sebatian. Cikgu tak tulis kerana dia ialah formula yang mana salin je daripada buku teks. Nota cikgu ada ni. Nombor 2. State the empirical formula for urea. Empirical formula ialah formula ringkas. Jadi kita kena ringkaskan dia ni. Boleh ringkas tak lagi dia ni? CO kalau kita ringkaskan kita ada N2H2. Boleh? Boleh kecil lagi tak? Tak boleh kan? Kalau tak boleh, itulah jawapan dia. Cikgu memang tak masuk boleh sama ke? Boleh. Boleh je molecular formula dengan empirical formula boleh sama. Jangan ingat semua benda boleh kecil. Contoh H2O. Itulah dia punya molecular formula dia. Molekul dia. Itu jugalah dia punya formula empirik dia kan, sebab dia tak ada kecil sekali dah. Dia tak diringkaskan lagi. So jawapan dia kita salin je. CO NH2 2. Betul Cuba cek balik. Saja cikgu nak tanya korang ni. Betul tak ada kecil lah. Betul. Sure. Okay. Jangan cuak. Tanya je. Jangan cakap, pening kepala cikgu Bidau tanya. Tak ada je. Saja je. Okay kan? Tak ada dah kan? Yang ni pula. Tolong sebab kita nak periksa dah ni. Tolong bila keluar perkataan nama kan terus kata orang macam ada ambulan dalam kepala kita. Nino keluar loceng ring. Dia minta nama. Maka wajib tulis nama. Nama is as the name full. Okay, jaga. Sebab ada orang dia macam dia sambil lewa je kan. Tak boleh. So nama dia. So ada karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen. Okay, senang lagi ni. This one. Amonia bertindak balas dengan karbon dioksida membentuk urea dan air di bawah tekanan tinggi pada suhu 180 darjah Celsius. Ada trik sikit kat situ. Dia minta write the balanced chemical equation to show the reaction above. Okay, so nombor 1 dia bagi tu ammonia. Ammonia, tolong refer pada nota yang ada tu. Ammonia dia akan berada dekat bahagian gas. Di situ, ammonia sini. Okay, memang ada dah. So tengok saja ammonia ialah gas yang selalu keluar. Jadi kita kena hafal NH3. Jadi dia tulis sini NH3. Campur. NH. Campur karbon dioksida. Membentuk urea. CO kurungan tadi. NH2 tutup 2. Campur air. Water. Di bawah tekanan tinggi pada 180 darjah Celsius. 180 kat situ. So apa yang kita belajar kat sini? Okay. Bila kita ada equation. Dan equation itu diletakkan syarat ataupun mangkin. Kita belajar mangkin. Bahasa Inggeris mangkin apa? Catalyst. Maka mangkin catalyst itu kita tulis sama ada atas atau bawah anak panah kat situ. Biasakan daripada sekarang. Untuk korang, level korang sekarang belum ada lagi sangat. Ya kan, untuk form 4 dia tak ada sangat benda ni. Macam mana cakap selalu keluar tak ada. Cuma nanti masa form 5 nanti dah ada banyak. Jadi sekiranya kelumpa soalan, biasakan daripada sekarang. Dia bagi mangkin ke apa ke, kita tulis di atas. Biasakan. Kalau cikgu korang cakap salah, tak apa. Padam, ikut je cakap cikgu korang. Cuma cikgu, mungkin cikgu korang melihat korang pada form 4. Belum lagi pada form 5. Belum lagi pada sesetengah level yang lebih atas. Tapi cikgu ajar korang straight terus. Okay. So, kita tulislah dalam soalan kita tulis. Dah seimbang belum? Dah seimbang belum? Kita tahu kita nak ajar. Macam mana step seimbang cikgu ajar? Aisyah baru masuk, so cikgu ulang balik.
Nak seimbang ni ada step dia. Step nombor 1 apa? Logam dulu. Cari mana logam yang ada. Bagikan kiri dan kanan. Yang kedua, selain. Others. Others tu lepas tu termasuk hidrogen dengan oksigen. Others lah. Lain. Okay. Kecuali oksigen. Hidrogen dengan oksigen. Nombor 3 hidrogen dulu. Nombor 4 oksigen. And oksigen ini buat kat sini 1/2. Maksudnya apa? Nanti bila kita nak balance, suddenly dia tak balance dekat oksigen, depan oksigen sahaja boleh letak 1/2. Tempat lain tak boleh. Tempat lain pula. Animal lain tak boleh. And anda kata from step 1 pergi step 2, step 3, step 4, belum lagi. Cikgu, bila saya balance oksigen, dia jadi tak balance. Just is okay. Patah je balik pada step nombor 1. Cari balik logam tu dan balancekan logam tu balik. So, metal. Lepas tu lain. Hidrogen, oksigen pun semua kita kecuali hidrogen, oksigen. Atau hidrogen, oksigen, and then patah balik. So, macam soalan ni. Kita ada nitrogen. Sebelah kiri nitrogen, sebelah kanan nitrogen. Ada 2. Maka, darab 2 dekat sini. 2 tu letak depan. Kemudian karbon dulu. Karbon ada 1, selesai. Lepas tu hidrogen. Hidrogen dekat sini ada 6 kan. Ini 2 kali 2, 4. 4 campur 2, 6. Siap hidrogen. Oksigen kat sini 2. Oksigen dekat sini 1 dan 1. Jadi dah siap. See? Kan senang. Cikgu, logam tak ada. Tak ada logam, tak payahlah cari. Itu cerita dia. Carilah yang lain. Others ni nitrogen kan. Nitrogen. So perasan tak, lepas nitrogen, cikgu pergi karbon dulu. Cikgu tak pergi hidrogen dulu. Sebab kita punya step kita, lepas lain tu, cari yang settle semua, and baru cari hidrogen. Lepas tu baru cari oksigen bawah dia. Lepas tu lepas nitrogen tadi, cikgu pergi karbon dulu. Cikgu tak cari hidrogen dulu. Itu step dia. Okay, settle. Dah balance. Oh, dah dapat 2 markah penuh. Soalan ni pun baik. Cikgu rasa soalan ni baik. Dia sebut kimia yang seimbang. Soalan dia tak sebut kimia yang seimbang. Dia tulis persamaan kimia je. Kita faham sendiri persamaan bila kita buat chemical equation. Dia sebut ke tak sebut ke mesti balance. Okay. Settle dekat balance. Kira pula soalan kira. Soalan kira-kira kita dah belajar. Pun ada step dia. Apa step dia? Emak makan roti sardin. Okay, emak tu apa? Equation. Dah ada equation ni atas di equation. M tu apa? Mol. R tu apa? Ratio. Sardin tu apa? Solve lah. Jawab lah apa yang dia tanya. Jadi cikgu ambil balik equation ni. Cikgu duplicate bawah-bawah. Okay, dan cikgu padam ni sebagai nak mudahkan pengiraan. Okay. So nombor 1. Equation dah ada. Dah straight out equation. Sebelum kita pergi kepada mol semua, pindahkan semua maklumat yang ada dalam soalan ni, pindah dekat equation. So kita tengok, dia kata calculate the mass of urea if 42 decimeter cube of carbon dioxide. 42 DMQ tu siapa punya? Carbon dioxide. So letaklah kat sini. 42. Nak minta calculate the mass of urea. Hitung jisim urea kan. So urea mana? Yang ni. So tulislah jisim. Apa? So nampak? Kita dah tahu dah 2 benda. Satu dia bagi. Satu dia tanya. Jadi nak buat apa? Buatlah anak panah. Ambil pensel. Buat anak panah antara 2 belahan ni. Dah buat anak panah. Tulislah MRS ni. Dekat M. Dekat mula. Dekat R. Dekat S. M tu apa? Mol. R tu apa? Ratio. S tu apa? Soft lah. Jawablah. Mana carilah jisim tu berapa. So inilah step kita. Kita pun tulislah. Step dekat sini. Nombor 1 step lah. Mol CO2. Tulis macam ni Tolong tulis mol ni. Nak tulis nombor pun tak apa. Tak nak tulis pun tak apa. Tapi mol CO2 tu kena tulis. Sebab kita tahu ini kita cari. Ini semua format menjawab. Tolonglah. Okay, so dia kata decimeter cube. Decimeter cube ni apa?
bilangan zarah ke, jisim ke, volume of gas. Decimeter cube. Sebab kenapa cikgu tanya? Sebab kita nak tahu pakai formula mol yang mana. Formula mol ada 3. 4 sebenarnya. Pakai yang mana ni? Tengok nota balik. Dekat sini. Ada 3. So nak pakai mol yang nombor 1 ke? Kan nak cari mol ni. Pakai nombor 2 ke? Pakai nombor 3? Pakai nombor 3. Ya, betul Farhan. Betul. Pandai. Bagus. Pakai nombor 3. So pakai ni lah. Kita pun tulis. Kita tahu volume dia berapa? 42. Bahagi dengan molar volume, dia mesti bagi dalam soalan. So cari dalam soalan. Ni isi padu molar 24. So kita pun tulis 24. Ini tekan calculator. 42 bahagi 24. Mana kau kita? Cikgu. 42 bahagi 24. Jawapan dia 1 jam. 42 bahagi 24. Jawapan dia ialah apa nama dia? 1.75. So 1.75 mol. Tulis mol tau. Mol. Okay. Then buat nisbah. R ialah ratio. Tolong buat garisan. Buat nisbah. Nisbah dia ialah ambil daripada, kan nak panah macam ni kan. So bermula daripada sini dengan yang ni. Cara dia tengok depan dia. Tak tulis apa-apa, maknanya ada nombor. Sebenarnya 1. Jadi kita tulis 1 mol CO2. Nisbah dengan 1 mol CO, ya Allah. CONH2 2. So sini 1.75 mol CO2, sini pun 1.75 mol CONH2. Tutup kurungan 2. Yes. Terima kasih rakyat. So habis dekat sini. Tulis dekat bawah dia. So mol sudah, ratio sudah. Jawablah. Jawablah jisim dia. Kena dah tulis formula mol dengan jisim pula. Apa formula mol dengan jisim tadi? Nombor berapa tadi? Nombor 1 ke? Nombor 2? Nombor 3 sekarang? Number 1, number 2, number 3. Number 2. Number 2 lah. Best. So kita pun tulis cuma sebab kita nak cari jawapan, kita ambil terus yang macam ni. Terus tulis yang ni. Ni nota baru je ada gambar ni. Nota paling baru. Sebab cikgu nak cerita emak makan roti sardin. Ni mak tengah makan. Comelnya mak kau. Rambut tu tengah makan. So mak makan roti sardin. Ingat dah tukar Erin makan roti sardin. Pun boleh tak? Bukan Erin. Okay. So tulis saya yang ni terus. Tulis. Salah. Kita tulis yang ni terus. Cikgu akan tulis macam tu terus. Okay. Kena lah. Itu namanya visual anchor tau. Cikgu tengah nak cantikkan lagi nota tu. Nanti macam-macam gambar aku masuk. Apa tadi? Okay. So kita dah tu mass. Mass dia sama dengan mol. Tak. Desain mol lah mass. So tak tulis teruslah. Tulislah mol dia 1.75 darab. Soalan dah bagi tau. Soalan baik. Soalan ni baik. 60. Tak payah kira pun. Soalan dah kirakan untuk kita. 60. So tekan kalkulator dapat 60. 105. So 105 gram. Dapatlah. Itu je. Makna dapat mana-mana soalan lepas ni stoichiometry. Step dia sama je. Dia tak pernah tukar step. Inilah step dia. Equation. Mol. Ratio. Solve. Mak makan roti sardin. Cabarannya ialah menghafal mol punya formula. Nak tahu guna mol formula tu kat mana. Kalau dia bagi mass nak guna yang mana satu? Satu ke, dua ke, tiga? Kalau dia bagi volume, yang satu ke, yang dua ke, yang tiga? Kalau bagi volume solution, satu ke, dua ke, tiga ke, empat? Empat pula. Kenapa empat? Kau kena ingat lah, kita ada satu lagi mol tau. Dekat chapter 6. Kat sini lah. Ni. Mol MV per 1000. Kena ingat lah. Ada satu V, tapi V ni V apa? V solution. Nampak? Ni. Point of solution.
Dia bukan volume of gas. Sebab itulah inilah mole yang keempat. Ini sistem mole yang keempat. Nanti nota baru ni aku tambah lagi lah 4 kat situ. Inilah mole yang keempat. Okay. Dapat. Faham? Cikgu rasa boleh ikut yang lain-lain ni. Ipan dia. Farhan, boleh Suraya. Dah banyak kali tau kena buat. Okay, selesai. Kau tengok soalan nombor 6. Sebelum cikgu pergi pada soalan nombor 6, calculation selesai. Aisyah boleh untuk calculation? Arif boleh. Arif ni Arif session 3 ke? Arif mana? Okay, alright. Arif session 3. Okay, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni ialah soalan tentang cikgu dulu lah. Cikgu sokong teka. Okay, tengok. Gajah 6 menunjukkan satu flowchart untuk reaction of chlorine. Ini klorin. Klorin tu campur dengan air dapat asid hidroklorik, asid alkoholus. Klorin campur tak tahu. Dapat natrium klorida, natrium klorid dengan ni. Campur dengan besi, campur sepadan X. Okay. Korang rasa kan bila tengok soalan ni, dia chapter berapa? Dia chapter berapa? Okay, Zarif. Cik 6, Zarif pun cakap 6, ni pun cakap 6, ni pun cakap 6. Okay, setakat ni tak ada siapa pun yang betul. Sebab korang tergenam kan, di chapter 4. Chapter 4. Jadual berkala. Group 17. Spesifik group 17 ni. Dan betul-betul dia pilih klorin. Lambat tak kira. Betul Zarif. Kau punya tekaan tu. So, kena ulang kaji sikit lah balik kan. Sebelum kita jawab ni, kita ulang kaji lah. Jom tengok balik nota kita. Tengok group yang ini, yang ini. Okay. Group 17. Nombor 1 kena ingat group 17 ni ialah nama dia halogen. And dia mesti molekul 2 atom, means kalau jumpa group 17 dia tak duduk sorang-sorang. Dia mesti berhalo-halo. Sebab tu halogen tu. Tak ada ni cikgu tambah je. Kau jangan dia. Aku je tambah. Kau jangan ingat benda ni betul lah. Cikgu cara masa cikgu sekolah halo, cikgu nak mengingat dia ni mesti berdua kan. Dia kena halo orang lain. Mana ada zaman-zaman cikgu dulu logik lah. Mana ada orang hello dekat dinding kan. Sekarang ni dah ada je orang pakai. Kau dengar dia cakap hello punya kat telinga dia ada airport kan. Logik lah sekarang. Dulu cikgu punya idea dia tak ada orang hello seorang-seorang. Orang gila je hello seorang-seorang. So bila dia molekul 2 atom, dia mesti ada kawan. Dia akan berhello dengan kawan dia. Lepas tu dia akan 2 atom. So halogen F2, Ci2, Br2, I2. Halogen juga ialah ejen pengoksidaan yang baik. Nanti cikgu beritahu apa maksud dia sebab dia akan kena mengena dengan bila dia react dengan ferrum nanti. Lepas tu dia ada warna. Warna ni kena hafal ya. Warna kena hafal. Tapi kita hafal yang famous dulu. Cikgu beritahu korang kita famous. Yang famous 2. Klorin dengan bromin. Ya. Yang famous 2. Klorin dengan bromin. Iodine ni dia jarang sikit tanya lah. Lepas tu dia tukar tau. Daripada gas, lepas tu liquid, lepas tu solid. Nampak dia tukar. So kalau gas klorin mesti kuning kehijauan. Kalau bromin mesti perang kemerahan atau perang. Kau tulis perang pun dapat markah dah. Kemerahan ni tak payah tulis pun tak apa. Brown cukup. Reddish brown tu is better, but brown is accepted already. When you say brown, the color is brown, okay. Accepted. You get marks. Okay. Iodine hitam atau purplish. Purplish. Apa BM dia? BI dia? Purplish black. Okay, alright. So then kita tengok dia punya reaction dia. Ingat bila klorin campur, semua grup 17 akan jadi ion negatif yang bercas negatif 1.
Sebab dia kan belum octet lagi. Dia kan ada 7 valence elektron kan. So bila dia 7 valence elektron nak jadi 8, dia buat apa? Dia receive elektron. Bila dia receive 1 elektron, dia pun jadi Cl-. Macam oksigen 26 kan? Oksigen. Berapa lagi tak cukup? 6 nak jadi 8, berapa lagi tak cukup? 2 kan? So oksigen campur 2 elektron, satu oksigen jadi O2 minus. So nampak idea dia? Dia terima 1 elektron jadi negatif 1. Dia terima 2 elektron dapat negatif 2. Terima 3 jadi 3 negatif. Betul. Sama dengan donate. Donate 1 positif. Donate 2, 2 positif. Donate 3, 3 positif. Sebab elektron ni macam cikgu ajar fizikal, kita anggap dia ni lah macam dosa kan. Bila dia semakin berdosa, dia semakin negatif. Macam tu lah. Okay. Sifat-sifat yang tak baik kan. Macam tu. Okay. So point cikgu, apa pun semua grup 17 akan jadi ion negatif. Klorin ke, klorin ke, bromin ni semua akan jadi negatif. Okay. Yang kedua, semua grup 17 bila campur dengan air, dia akan dapat 2 jenis asid. Dan satu asid tu mesti peluntur. Sifat dia peluntur. Yang ada O tu yang akan ada peluntur. Bleach. Bleach ni maksudnya kalau tukar limes, campur limes, dia akan tukar merah sebab asid, dan dia akan tukar putih sebab dia peluntur. Lepas tu bila dengan logam, dengan metal dia mesti ferrum, iron, and iron dia mesti iron 3. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bila kita jumpa soalan bila kita jumpa soalan, contoh cikgu, saya ada Br campur dengan Fe. Ya Allah, jap. Ni dapat apa? Kan lepas tu kan kita dah belajar macam mana dapat equation. Cikgu sebut jadikan semua dia punya reaktor ni bahan tindak badan jadi ion dia dulu kan. So kita pun tahu Br ni akan jadi Br minus bila jadi ion. Masalah dekat Fe. Nak jadi apa? Sebab kita tahu Fe ada 2 kan. Fe2 plus, Fe3 plus. Masa minggu lepas kita dah belajar hafal apa. Cikgu dah ajar korang cara menghafal garam punya ujian cation kan. Okay. Pakai jari ni kan. Cikgu ajar macam ni kan. Sini calcium magnesium, lepas tu ni lambda aluminium zinc. Cikgu ajar korang tu kan. Biar kita menghafal benda tu kan. So kita faham ferrum ada 2. Ferrum 2, ferrum 3. So ni jadi ferrum apa? Dia mesti jadi ferrum 3. Wajib. Cikgu kenapa tak jadi ferrum 2? Sebab tadi cikgu sebut halogen ialah ejen pengoksidaan yang kuat. Ejen pengoksidaan ni kerja dia mengoksidakan benda lain. Maksud mengoksidakan tu salah satu, dia ada 4 tau, dia ada 4. Bila sebut pengoksidaan ni ada 4 cara. Yang cerita satu je. Salah satu cara ni ialah dia akan menyebabkan benda yang dia oksida tu, charge dia paling tinggi yang dia boleh pergi. Dan kita tahu ferrum ada 2. Ferrum 2 plus, ferrum 3 plus. Yang mana paling tinggi charge-nya? Ferrum 3 plus. So jadi ferrum 3. Dia tak jadi ferrum 2 plus. Sebab dia ni itu bahasa mudah nak faham untuk level korang form 4 yang belum belajar lagi form 5. Nanti form 5 dia akan belajar lagi lah detail. So, secara mudah, kerana dia ialah ejen pengoksidaan yang kuat, dia akan tolak ferrum menjadi ferrum yang ada charge paling tinggi. Kerana charge paling tinggi menandakan dia dalam keadaan oksida yang paling kuat. That's why jadi Fe3+. Dan bila combine, kita tahu dia jadi FeBr3. Dan benda ni korang dah belajar dah. Apa warna Fe3+? Wajib hafal. Masa belajar garam. What is the colour dia? Fe3+. Jangan lupa ni ingat lah. Bukan coklat. Perang. Brown. Orang yang dalam BM tolong tulis brown ya. Perang kau jangan tulis coklat. Bahasa Inggeris brown. So FeBr3 ni warna dia brown. Perang. Sebab dia kenapa? Sebab Fe3+. Okey. Itu juga dalam soalan ni. Okay. Satu lagi yang kita tak bincang ialah bila campur dengan alkali, dia dapat garam. Dan alkali tu dalam kes ni ialah NaOH. Nampak? NaBr, NaOBr. 2 jenis garam. Okey.
So, jom kita jawab. Berdasarkan rajah 6, kenal pasti sebatian P. Rasanya apa? Dia dapat 2 jenis garam ni. Baru tunjuk tadi. Bila klorin atau halogen campur dengan dapat 2 jenis garam. Apa tadi? Sifat kimia yang ketiga. Nombor 1 campur air, nombor 2 campur ferrum, nombor 3 tadi. Nota korang ada, boleh tengok kan? Jawapannya ialah sebatian dia NaO atau alkali. Sodium hydroxide. Betul. So dia minta kenal pasti, bagi nama. Okay, bukan bagi nama, sorry. Bagi, yelah. Maksud cikgu, bagi benda tu lah. Jangan secara umum. Ingat bila identify, tak boleh secara umum. Mesti khusus. Melainkan disebut umum. Contoh, kenal pasti sifat sebatian P. Sifat, baru sebut. Dia yang bagi tahu. Tapi kalau dia buat secara general ni je, kita bagi nama khusus terus. Yang kedua, nyatakan pemerhatian apabila kertas litmus biru masuk dalam hasil tidak berat antara klorin dengan air. Ini cikgu sebut tadi. Apa observation dia? Ingat, observation kita dah belajar. Setiap kali tulis observation, format dia macam mana? Mesti tulis sebelum, mesti tulis selepas. Maknanya mesti beritahu warna sebelum, mesti tulis warna sebelum, and then baru tulis warna selepas. Sebab ramai orang tulis, turns red, bertukar merah, dia tak tulis pun warna sebelum. Tak boleh, tak dapat markah. Jadi kita biasakan diri kita, daripada sekarang, jawab terus untuk A+ punya level, tulislah sebelum. Tapi untungnya, blue litmus paper tu dah ada warna. Jadi kita pun tulis. Apa jadi? Kertas litmus biru bertukar merah, kemudian luntur atau dilunturkan, atau putih. Luntur tu kertas tu warna hilang tu. Kenapa? Sebab kita dah belajar tadi, dia akan ada 2 jenis asid. Asid yang belakang ni, chlorus ni, ialah bersifat peluntur. Bleach. Okay. Nombor 3, tuliskan persamaan kimia antara klorin dengan ferrum. Between chlorine and iron. Dah belajar juga tadi kan? Itu memang dia akan tanya. Ferrum campur klorin mesti ferrum Cl3. Mesti. Sebab kita belajar tadi Fe mesti di Fe3+. Okay. Balance kan? Macam biasa metal dulu. Fe selesai. Lepas tu selain daripada logam, selain daripada hidrogen, selain daripada oksigen, klorin lah. Kita pun dah belajar, bila jumpa 3 dengan 2, jadikan dia apa? Jadikan dia 6. Kita dah belajar. Kalau sebelah kiri kanan dia 3, 2, jadikan dia 2 tu jadi 6. Jadi nak jadi 6 letak 3. Nak jadi 6 letak 2. Tapi nampak bila letak 2 kan ke dia dah kacau Fe. Lepas tu cikgu sebut tadi, step tadi. 1, 2, 3, 4. Kata dah habis sampai 4, tak selesai, patah je balik. So, letak je lah 2 sini. Tadi isu pun. Tak ada salah pun. And setakat level SPM, bila 1, 2, 3, 4 step tadi kan, step apa tadi? Balance tadi kan. Biasanya sampai dia patah balik tu dah selesai sebab korang baru level SPM. Benda step cikgu ajar tu boleh pakai sampai bila-bila tau, selagi mana kau belajar chemistry. Cuma nanti bila belajar up sikit, dia ada complicated sikit. Tapi still boleh. Okay, B. Kereaktifan logam. Logam pula. Kereaktifan klorin dengan air lebih tinggi berbanding bromin. Reactivity of klorin dengan air lagi tinggi berbanding bromin. Tuliskan persamaan antara bromin dengan air. Okay. So kita pun tulis tadi. Br2 campur water dapat HBr campur HOBr. Lepas tu balance.
Dia ada balance. So dah balance belum? Tengok balance belum? Bromin dulu. BR2 selesai. Atau hidrogen atau oksigen. Hidrogen 2 selesai. Oksigen 1 selesai. Satu lah. Bagusnya dia bagi bonus. Tak payah kita buat apa-apa dah. Saja je kan. Tadi kan nama dia, kalau hidroklorik, nama dia ialah asid hidroklorik dengan hypochlorous kan. Rasa-rasa kan, apa nama asid HBr ni? Pokok lah nanti peksa dia minta kita bagi nama kan. Agaknya apa? Kalau tadi klorin jadi hidroklorik. Kalau bromin, nak try. Hidroklorik. Yang ni. Betul apa? Betul. Apa nak try? Apa bagi jawapan dia tu? Kalau hidroklorik jadi hidrobromik lah. Okay. Yang HOBr ni pula. Soalan kadang boleh minta nama tu. Jadi hypochlorous. Yang ni jadi hypobromus. Kalau BI HY lah ya. Kalau BI HY. HYPOBROMOUS. Hypobromus. Betul. Bromus. BROMOUS. Betul Ryan. Kalau BI-nya gantikan I dengan Y tu Janganlah HI pula. Okey, selesai. Ni. Terangkan mengapa terdapat perbezaan reaktif antara bromin dengan klorin. Why there is different in reactivity between bromine and bromine. Okay. Number 1. Okay. Bromin duduk siapa atas siapa bawah. Kena tentukan dulu. Jadi kita tahu klorin, bromin, iodine, astatine. Okay. Klorin, bromin, iodine, astatine. Kita tahu bromin duduk bawah klorin, nombor 1. Nombor 2, bila siapa bawah siapa atas, apa kesan dia? Kesan dia ialah dia become less reactive. Dia jadi kurang reaktif. Yang lebih bawah kurang reaktif daripada yang lebih atas. Reaktifan unsur dalam kumpulan 17 menurun apabila menuruni kumpulan. Why? Ini cerita dia why. Okay. Nombor 1, kita kena faham kereaktifan meaning bermaksud senang nak tindak balas. Bila sebut kereaktifan maksudnya apa? Senang untuk tindak balas. Untuk tindak balas berlaku, ni nak bagi korang nampak lah. Untuk sesuatu tindak balas berlaku, mesti berlaku sama ada pemindahan elektron atau perkongsian elektron. For a chemical reaction to happen, there must be a transfer of electron or the sharing of electrons. Boleh faham Idea dia ialah lagi senang dia derma ke terima elektron atau lagi senang dia kongsi elektron, lagi reaktif benda tu. So idea dia ialah lagi senang capai oktet. Okay. Untuk grup 17, dia sebab dia ada something 7, dia punya valence elektron 7. Jadi untuk dia capai oktet duplet, caranya ialah dengan gain elektron. Dia terima elektron. Betul? So untuk grup 17, lagi senang dia tarik elektron, lagi senang untuk dia terima elektron, maknanya lagi senang untuk dia bertindak balas. Okay. So apa priority kumpulan 17? Nak tarik elektron. Bila dia turun kumpulan, kita tahu bila menuruni kumpulan, kita ada 27, lepas tu kita ada 287, lepas tu kita ada 2887. Okay, ini kan. Bromin 2887 kan. Tu. Okay, yang 7 ni apa? Valence elektron.
Yang tengah-tengah ni 2, ni 2, ni 2, ni 8, ni 8. Ya Allah, 8, 8. So kalau kita nak lukis, sinilah dia punya nukleus dia, betul? Nukleus dia duduk kat sini lah. Lepas tu kan dia punya petala dia. Okay. Ni 2. Lepas tu. Macam tu. Lepas tu. Macam tu. Macam tu kan. Nukleus duduk tengah lah kan. So perasan tak bila dia makin bawah, dia ni makin jauh. Valence electron ni makin jauh daripada nukleus. Dan yang akan tarik elektron ialah nukleus. Sebab nukleus yang positif. Dia ni negatif. Mana boleh tarik? So yang akan tarik elektron ialah nukleus. Jadi kita ada elektron dekat sini, elektron dekat sini. Bila dia kecil, nampak? Dia size atom dia kecil. Ni size atom dia. Macam ni je size atom dia. Ya Allah. Sekejap. Tak keluar rupanya. Beria cikgu conting. Sekejap. Jadi point cikgu macam ni. Bila dia makin besar, bila size atom makin besar, jarak antara valence electron dengan nukleus tu makin jauh. Jadi nukleus ni dia ada nama dia tau. Nama dia adalah daya tarikan nukleus. Nukleus ada charge. Positif charge tu dia tarik elektron. Jadi dia ada daya. Nama dia apa? Daya tarikan nukleus. Bahasa Inggeris dia force of attraction of nucleus. Jadi makin ke bawah, makin jauh daripada elektron. Dia makin susah nak tarik. Sebab itulah bila makin bawah, dia jadi makin less reaktif sebab dia lagi susah nak tarik elektron masuk. Susah nak tarik elektron masuk dengan 7 ni untuk jadi oktet. Ini bahasa mudah, faham? Okay, sebelum cikgu tunjuk dalam skema dia, faham tak pemahaman ni? Sebab kena faham kau kena tahu. Beza faham kimia dengan beza jawab kimia dua benda. Tu skill set yang berbeza tau. Faham dengan cara jawab adalah dua benda berbeza. So cikgu nak tanya dulu tentang pemahaman yang cikgu cerita tadi. Boleh faham? Yang mana bila makin bawah saiz yang makin besar, bila makin besar lagi daya tarikan nukleus jarak makin jauh, daya tarikan nukleus makin lemah. Bila tarikan makin lemah susah nak tarik elektron. Boleh? So ayat dia, skema dia sama macam dalam nota ni. Cuma bila soalan minta kat situ, dia minta comparison tau. So korang kena tukar benda ni kepada comparison. Okay, jom kita tengok ayat dia. Ayat dia kita ambil bahasa Inggeris juga bahasa Inggeris sikit lah juga. Bila dia going down the group, atomic size increases. Jadi, force of attraction of nucleus towards electron becomes weaker. Betul lah kan? Dia makin jauh, makin elektron makin lemah lah. Jadi, harder to attract electron to fill valence shell. Lagi susah nak tarik elektron mengisi petala valence dia. Jadi, reactivity pun decrease. Okay. So, nak kaitkan dengan soalan. Korang kena faham satu benda kimia ni. Nak dapat markah kimia, memang kena tune custom made jawapan kita kepada soalan yang dia bagi. Okay. Jom kita jawab dulu. Yang ni cikgu nak korang jawab dulu Antara bromin dengan klorin, siapa lebih reaktif? Atau siapa kurang reaktif? Siapa yang kurang reaktif? Antara dua tu. Bromin kurang. Klorin kurang ke bromin kurang ni? Siapa atas, siapa bawah? Siapa atas, siapa bawah? Okay. Klorin, bromin ni. Siapa atas, bawah? Okay. Bromin bawah, klorin atas. So, siapa lagi reaktif? Yang atas tau. Yang atas reaktif, bromin kurang. So, korang kena pilih. Sekarang ni kita kena pilih. Kita nak cerita bromin ke nak cerita klorin sekarang ni? Kena pilih. Nak cerita bromin ke nak cerita klorin sekarang ni? Okay. So, kalau korang pilih nak cerita bromin, kena sesuaikan. Nak cerita klorin, kena sesuaikan. So, katalah kita ambil bromin kan. Bromin So, kenapa tak beza antara bromin dan klorin? Kita pilih bromin. Dan cikgu sebenarnya nak korang pilih bromin sebab antara tips ialah kita biasa pilih yang depan. Watak utama dia bila kita dapat soalan antara bromin dan klorin, kita cerita yang disebut dulu menjadi watak utama, fokus utama jawapan kita. Jadi cerita bromin, jangan cerita klorin.
kau akan memeningkan kepala orang yang menanda. Sebab skema dia tak cerita klorin. Beritahu skema dia tak cerita klorin, skema dia cerita bromin. Tapi betul tak kena cerita klorin? Betul. Tapi kau menyusahkan orang lah. Pemeriksa tu nanti ni cerita SPM tu tau. Pemeriksa tu nanti dia kena create skema baru. Jangan jadi masalah kepada dia. Kita ambil yang depan. So, kenapa ada perbezaan antara bromin dengan klorin? Okay, number one ialah kita tahu size atom bromin. Pasal tak cikgu sebut size atom? Cikgu tak sebut size bromin tau. Okay, sebab kat sini ayat kita apa? Ayat kita ialah atomic size increases. You tak boleh ambil increases. Why? Sebab increases ni dia tak compare. Kita tak boleh ambil size atom meningkat. Tak boleh meningkat tu tak boleh ambil. Kena tukar. Sebab kita kena compare. Jadi kita compare antara bromin dengan klorin. So kita kena compare lah. Size atom bromin lebih besar daripada atom klorin. Okay. Satu. Jadi daya tarikan nukleus atom bromin lebih lemah. Kata kunci untuk dapat markah dalam soalan ni apa dia? Lebih. Bahasa Inggeris, more. Atau weaker than. Than lah. Kau ada kan? Mesti comparison. Weaker than. So, the force of attraction of nucleus for bromine atom is weaker. Dapat markah. Sebab ayat dia kena perbezaan. Bila ada perbezaan antara sifat, comparison. Comparison, jadual soalan kena comparison. Jawapan kena comparison. Last sekali jadi, okay, atom bromin lebih sukar menarik elektron mengisi petala valensnya. Ada lebih sukar tu, lebih tu dah jadi comparison dah. Kalau nak cantik tambah lagi. Petalanya berbanding atom klorin. Lebih panjang lah. Tutup jawapan. Bromin kurang reaktif daripada klorin. Cikgu, kenapa kat sini cikgu tak tulis atom? Sebab kita bukan sebut pasal apa-apa sahaja dia punya daya antara nukleus size. Kita tak sebut. Ini kita sebut sifat dia. Sifat dia bromin kurang reaktif daripada klorin. Inilah dapat markah. Boleh faham? So, nampak tak? Faham satu hal, faham kimia satu hal. Cara jawab kimia satu hal. Tu biasa dah sekarang. Siapa yang dah lama memang tahu dah, memang macam inilah cikgu ajar pada awal kan. Jadi kita bincang soalan macam inilah cara dia. Memang kena detail. Memang cikgu tak nak korang jadi bila korang belajar dengan cikgu, tanggungjawab cikgu pastikan korang menjawab dalam level paling tinggi. Level A+ punya jawapan. Okay. Before kita pergi pada soalan yang seterusnya, itu soalan nombor 7. Ada soalan, ada apa nak tanya tentang yang ni? Cikgu. Ya, saya. Untuk soalan 6A2, memang wajib ku tulis bertukar luntur. Bertukar warna? Kemudian luntur. Ya, mesti. Kalau dalam English apa? Bleach, and then bleach. BLEACHED. And then bleach. Okay, maksud cikgu untuk soalan 6B1, kalau iodine, dia akan jadi apa nama dia? Iodos lah. Hypoiodos. Kalau yang hydro tu? Hydroiodic. Iodic, iodos. Fluoric, fluoros. Itu je lah. Dia tak jadi S13 tu kau tak belajar lah. Takat cikgu jumpa, HBr ni jumpa. HI yang jumpanya dalam kelas cikgu je lah. Aku je lah bagi dalam kelas nak tanya kan. Takat ni soalan tak jumpa ni. So dia akan jadi bromik dengan OUS.
Okay. Ada lagi yang nak tanya? Ada 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Rate of reaction. Kadar tindak balas. Kadar tindak balas ni dia markah dia mesti banyak lah. Sebab ni soalan nombor 7 kan. Soalan nombor 7 markahnya 10 markah. Ni tidak masuk soalan-soalan yang markah dia banyak. 10 markah. Okay, jom kita tengok. Ada 3 set. 3 set di eksperimen dijalankan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadual tunjuk menunjukkan tindak balas dan masa yang diambil untuk mengumpulkan 40 cm3 gas bagi set 1, set 2 dan set 3. Okay. This is the experiment to determine the factors that affect the rate of reaction. The table 7 shows the time taken to collect 40 cm3 of gas. Dia tak sebut gas apa. For set 1, set 2 and set 3. So, study dulu. Sekejap, cikgu tutup muka cikgu sekejap supaya korang boleh tengok betul-betul ni. Okay. Tadi set 1 dengan set 2 bagi tahu cikgu apa yang berbeza. What is the difference antara set 1 dengan set 2? Yes. Betul Amir. Amir bukan benda tu Amir. Arif pun dah betul idea tu tapi bukan sebut macam tu. Korang sebut jawapan korang betul. Jawapannya ialah kepekatan. Dan mesti sebut kepekatan siapa. Tak apalah ini yang ni tak masalah. Nanti masa jawab mesti sebut kepekatan hydrochloric acid. And 0.2 mol tu nama dia kepekatan tau. And tengok 2 dengan 3 pula. Apa beza dia? Saiz siapa? Saiz kalsium karbonat. Satu serbuk, satu ketulan. Satu powder, satu granules. Yes. So, dengan itu soalan minta. Based on table 7. Ni sangat penting. Nyatakan maksud kadar tindak balas. Kita refer pada nota kita balik. Tengok chapter 7. Tengok dekat definisi dia. Okay. Soalan dia sebut based on. Based on. Jadi kita tak boleh ambil ni sebiji kena modify. Modify dekat mana? Modify pada yang digariskan. Modify pada yang digariskan. So ini dah jadi korang punya nota untuk teknik menjawab sekaligus. So korang tahu yang cikgu gariskan ni ialah benda yang perlu ditukar bila kita menjawab soalan-soalan dalam PSA. So jom kita tulis dulu supaya kita faham kat mana yang kita nak tukar. Kita tulis yang general dulu So apakah maksud kadar tindak balas? Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Okay. Sekiranya soalan tak ada ayat ni, maka jawapan kita ni dah cukup untuk dapat markah. Tapi kerana soalan sebut ayat berdasarkan jadual 7, maka jawapan kita ni langsung tak boleh dapat markah. Kena modify. Apa nak kena modify? Nombor 1 korang tengok. Kita ukur kadar tindak balas eksperimen ni, kita ukur apa? Macam mana kita tahu eksperimen ni dia cepat ke lambat? Apa kita ukur? Kita ukur masa yang diambil untuk mengumpul 40 cm3 gas. Jadi kita sebenarnya tengok pertambahan gas. Gas tu benda tak ada, lepas tu tambah sampai 40 kita stop. So kat sini apa kita nak buat? Nombor 1 perkataan yang kena tukar ialah perubahan. Bahasa Inggeris changes. Because bahasa Inggeris, kita tengok nota bahasa Inggeris, it is the change. So perkataan change ni tukar kepada increasing atau decreasing.
pertambahan atau pengurangan. So kita pun tulis kat sini, tulis perubahan kepada pertambahan. Yo, kecilnya awak. Potong lah. Padam dah. Tulis pertambahan atau peningkatan atau ke apa-apa sajalah perkataan yang boleh bagi tahu maksud yang sama tu. Okey. Kuantiti pun kena tukar. Kuantiti tukar juga kena bagi tahulah apa dia, jisim ke, masa ke, isi padu ke, kan. So ini pun kena tukar kepada isi padu sebab kita ambil gas. Bagi tahu bahan ke hasil? Gas kan? Buanglah hasil. Apa nama hasil dia? Isi padu gas. Gas apa agaknya? Gas apa agaknya kat sini? Kita ada kalsium karbonat, guys. Ada asid. Gas apa? Apa tak tahu? Hidrogen. Hidrogen bukan. Kalau nak tahu ni cerita, kalau nak tahu kena buat equation. Kalsium karbonat. Carbon dioxide. Iya. Dapat CaCl2 campur CO2 campur H2. Jadi gas dia yang ni. So gas karbon dioksida. Isi padu gas karbon dioksida per unit masa. Ini dapat apakah? So nampak tak bahawa dia tak boleh ambil sebarang-sebarang. Tak boleh ambil direct. Dan cikgu beritahu korang, chapter 7 form 4 ialah chapter yang memang macam ni perangai dia. Maksud perangai tu ialah memang banyak gila modify yang kita kena, apa kita belajar dalam nota tu semua kena tukar ni, kena tukar tu, kena tukar ni, kena tukar tu sebab dia memang kena sesuaikan dengan apa yang soalan tanya. Okay, so bear in mind. Dia satu lagi, form 5 ni kau akan jumpa satu lagi soalan, satu lagi chapter macam ni. Dia form 4 satu chapter macam ni, satu lagi form 5 satu chapter macam ni. Okay, so dapat satu markah, dapat full mark. Satu markah je pun, tapi still. Alright. Yang ni pula, nyatakan dua faktor. Berdasarkan gambar tadi, ada dua faktor yang memenuhi kadar tindak balas. Itu kita dah tanya tadi. Satu, kepekatan. Tulis penuh. Kepekatan asid hidroklorik. Sebab ada tulis kepekatan je. Tak boleh, tolonglah, tak boleh. Bahasa Inggeris dia apa? Concentration of hydrochloric acid. Number 2 is size of dan size of. Wah, campur-campur lah. Size kalsium karbonat. Tulis. Dan ditulis. And then kira lah. Kira. Ni macam biasalah kira. Sekarang apa? 50. Boleh tak kita tak kira? Sebab cikgu rasa untuk kira-kira ni tadi kita dah tengok macam mana kita nak kira sebab kita nak cover yang benda lain. Kita skip sekejap ni, calculation ni. Kita pergi soalan D ni. Lakarkan graf ni ramai orang salah. Okay, bila kita lakarkan graf, bila sketch the graph, nombor 1, bila cerita pasal rate of reaction, kadar tindak balas, petua dia mesti start pada kosong. Tips dia mesti start pada kosong. Ingat korang untuk form 4, korang akan jumpa dua soalan untuk lakarkan graf. Okay, satu yang ni, rate of reaction. Satu lagi ialah lengkung pemanasan dengan lengkung penyejukan. Lengkung pemanasan dengan lengkung penyejukan. Chapter 2 yang ni. Heating curve, cooling curve. Korang memang untuk form 4 dia dua je. Graf yang lakarkan, bukan plot graf tau, lakarkan graf. Dia minta sketch graf. So satu apa? Heating curve, cooling curve. Satu lagi ialah yang ni. Okay, cooling curve, heating curve jangan start pada kosong. Cooling curve, heating curve start dari sini. Okay. Tapi rate of reaction kadar tindak balas mesti start pada kosong. Start pada kosong Okay. Nombor 1. Nombor 2 dah belajar. Tak boleh tajam. Kena curve. Macam soalan ni, dia sebut kita berhenti, kita kumpul sampai berapa? Kita kumpul sampai 40 cm3. Jadi, 40 cm3. Jadi, kat sini kita dah kena ada line dah. Orang dah kena ada line. Line ni ialah
40 cm3. Dia 40 cm3. Tengok je. Sudah. Okay. So, saja nak tanyalah. Antara 1 dengan 2 dengan 3, siapa paling tinggi kadar tindak balas dia? 1, 2, 3, siapa paling tinggi kadar tindak balas dia? Which one is the highest rate of reaction? Okay, betul. Satu, betul. Yang bagi jawapan semua betul, 1. Yang paling slow, yang ni kan. So, sebab dia paling satu pula. Sebab dia paling tinggi, so dia paling curam. So, kalau kita ambil color dia, dia paling tegak. Oi, jap, sorry. Okay. Dia paling tegak. Sebab kita tahu kalau macam ni dia slow, yang ini slow kan. Dia paling tegak. So, ni 1 lah. Paling slow 3 tu. 90. Lepas tu tengah-tengah ni 2. Cikgu, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab kita nak lengkungkan dia. Aduh, kita nak lengkungkan dia. Beri aku tahan nafas. Kan cikgu ajar korang kan, petua dia tahan nafas kan. Macam ni lah. Mana 1? 1, 2, 3. Sini berapa? 40. Macam ni lah. Apa kita belajar? Kita belajar bila graf yang paling curam, kalau macam ni, rate of reaction dia rendah. Ini rate of reaction dia tinggi. Kadar tindak balas tinggi, kadar tindak balas tinggi. So, ingat, kadar tindak balas akan mempengaruhi kecerunan graf. The gradient of the graph, okay, the steepness of the gradient of the graph, okay, is determined or is depending on the factor of the reaction. The factors that affect the rate of reaction. Ada 4 tu. Okay, saya suka apa? Saya keluar solat malam tu kan. Okay. Saya keluar saya keluar bersukan malam tu. Saiz, kepekatan, suhu, mangkin. Dalam bahasa Inggeris dia, saya cute tak cute tu. Size, concentration, temperature, catalyst. Kan? Saya cute tak cute tu. Itu dia. Itu saya keluar solat malam. Bukan main apa, saya keluar solat maghrib pun boleh lah. Saiz, kepekatan, suhu, mangkin. This is size, concentration, temperature, catalyst. Okay. So ini semua yang menyebabkan dia tegak tu, saya ingat. Volume tak masuk. Tolonglah. Volume tak masuk. Volume hanya tinggi rendah daripada graf. Soalan yang ni. Okay, korang rasa this is apa yang korang rasa ni? Dan rank putus-putus tu 40 kena lukis. Ya. Kita kena lukis. Sebab dia kata based on the maklumat. Okay, this one. Rasa-rasanya
Nak dia lagi tinggi tu, kau rasa apa agaknya? Adakan catalyst. Adakan catalyst satu, betul, boleh. Lagi satu, dua. Dua je boleh. Rasa-rasanya. Tambah concentration hydrogen peroxide lah. Tambah kepekatan hydrogen peroxide lah. So, dua lah boleh. So, ceritanya, cikgu macam mana nak explain? Soalan 2 markah je. Okay, ni satu tips. Bila soalan tu 2 markah atau 3 markah sahaja, dan dia kita tahu dia tanya pasal faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas, jawapan kita kan tak payah pergi sampai sini. Tak payah pergi sampai correlation teori ni, semua tak payah. Ambil yang ni je. Kat sini je kita ambil. Kita ambil yang terus kesimpulan ringkas. Jadi for example, macam soalan ni kan. Dia kata macam mana nak ulang, kata dia. Okey, satu kata tambahkan yeast. Okey, kita pun tambahkan yeast. Tambahkan yeast pula. Tambahkan mangkin. Okey, lepas tu dia kata terangkan. Jawab je lah. Okey, apa kehadiran mangkin akan meningkatkan kadar tindak balas. Macam tu je. Okay. Kalau kata tadi, tambahkan apa? Kepekatan. Increase the concentration of hydrogen peroxide. Tambah kepekatan hydrogen peroxide. Hydrogen peroksida. Okay. Terangkan. So, semakin bertambah kepekatan hidrogen peroksida, semakin tinggi kadar tindak balas. Macam tu je. Tadi 2 markah. Bila 2 markah ni kita bagi yang simple-simple je. Kalau 5 markah, 6 markah, and disebut pula, soalan sebut pula berdasarkan teori pelanggaran, then barulah kita pergi. Kita lah yang banyak-banyak ni. Barulah cerita banyak-banyak ni. So kita pun kena tengok markah yang dia bagi. Jangan kita pulun semua, terutamanya soalan struktur. Structure memang kena jaga-jaga. Okay, then kita habis soalan kadar tindak balas ni. Nanti kita akan ambil ada lagi satu soalan. Kau ada 3 set tau. Satu lagi set yang mana kita akan go detail lagi. Adalah benda-benda kita tak cover dalam set 2, kita tak cover dalam set 1, kita akan cover dalam set 3. Tapi kita habiskan. Okey, inilah bahagian B pula. Satu lagi. Tapi kita tak masuk lah yang ni sebab kita dah pukul 10 dah. Alright. Tapi sekadar kita pergi sekali lalu soalan bahagian B ni ialah dia tanya, nampak 9A ni dia minta acid kuat. Oh, kenapa kau? Acid kuat. State the meaning of strong acid. So, mesti ingat wajib tulis full tulis, tengok nota kita, full tulis yang ini. Mesti tulis asid yang mengion lengkap dalam air untuk menghasilkan untuk menghasilkan ion hydrogen dengan kepekatan yang tinggi. Itu nama bahasa Inggeris dan BM dia. BI dia ionize completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Yes, tulis macam tu. Jangan tinggal satu patah perkataan pun. Definisi. Dan kemudian baru dia cerita ni, nampak. Yang ni bercerita ada nilai pH bagi 2 larutan asid hidroklorik dan larutan Q. Dua-dua ni ada kepekatan yang sama, hidroklorik asid dengan larutan Q. Tapi kepekatan sama tapi pH berbeza. So, give the name of solution Q. Give the name of the solution Q. Explain the difference in pH value of these two solution. So, saja je lah nak tanya kan. Korang rasa Q ni asid kuat ke asid lemah? Lalu kita habis lah. Asid kuat ke asid lemah? Weak acid. Weak acid, betul. So kalau weak acid yang biasanya famous tu apa? Nitric acid. Nitric acid is strong acid. Ingat. Dia senang je nak tahu. Asid lemah ni
Yang oink-oink nama dia. Ethanoic acid. Iya. Ethanoic acid lah contoh asid lemah yang paling famous dalam syllabus SPM Form 4. Ethanoic acid. So oink-oink senang je. Oink-oink acid. Satu lagi form phosphoric acid. Tapi kita jarang ambil sebagai contoh lah. Okay. Just ambil oink-oink je. So ethanoic acid. And nilai pH nanti yang tu kita bincang kemudian. Kita bincang malam. Cikgu pun paksa minta kena habis agak on time hari ni sebabnya cikgu ada urusan di Kuala Pilah esok. Kena pergi Kuala Pilah je lagi. Cikgu, Ya saya. nak tanya soalan boleh? Boleh. Sebelum kita habis. Untuk soalan 8E tadi, kan add a catalyst kan? Ya. Kalau saya nak tanya spesifik catalyst dia apa? Manganese 4 oxide. Boleh. Sorry, bukan manganese 4. Manganese 4 oxide tu ialah untuk decomposition dia. Ni bukan decomposition. Ini kita ambil hydrogen peroxide campur dengan sabun. So, kalau yang ni nama dia yeast. Yeast. Yeast boleh dengan satu lagi apa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada satu lagi, cuba tak ingat. Yeast dengan kita tengok dia punya ni jawapan dia. Yang manganese 4 oxide itu adalah decomposition of hydrogen peroxide dapat water dengan oksigen tu. Ni dia. Mana dia? Nombor apa tadi? 8 kan? Dan nombor apa tadi? 8E cikgu tak silap. 8E kan? 8E 678. Tu dia. Potassium iodide. Mungkin dia yeast ataupun tambah potassium iodide. So dia ada dua. Tapi ni jarang keluar tau. Jarang keluar ke ada ke? Cikgu tak tahu dalam buku teks ada tidak. Soalan ni keluar macam tak pernah keluar kot. Sebab biasa dalam buku teks dia ialah decomposition of hydrogen peroxide. Okay, dia dalam chapter 7 dia ada dua mungkin yang famous. Satu copper, dah keluar dah dia punya apa. Ni belon dia. Satu copper to sulfate. Copper to sulfate ialah bila ada zinc dengan asid hidroklorik. So apa metal zinc dengan hydrochloric acid, dia punya mungkin dia ialah copper to sulfate solution, larutan kupron 2 sulfat. Satu lagi ialah decomposition of hydrogen peroxide. Bukan yang ni. H2O2 dapat oksigen dengan water. Yang tu nama dia manganese 4 oxide. Manganese 4 oksida. Itu dua. Okay. Yang ini tak tahu sebenarnya. Mungkin ada terlepas pandang. Mungkin dekat ni lah. Mungkin dekat galeri 21. So kau kena faham buku teks dia ada satu lagi nama dia galeri PAK 21. Kat situ dia ada letak eksperimen kecil-kecil tau. Benda tu kadang-kadang boleh keluar dalam soalan. Dan tak salah pun dia keluar sama ada dalam buku teks. Cuma dia akan keluar soalan macam ni lah. Satu macam ni lah yang menyebabkan waktu jam lah kan. Tapi kalau tak tahu mungkin pun tak apa. Ambillah faktor lain kan. Boleh tambah ke perkataan hydrogen peroxide. Cikgu nak tanya juga kalau jawapan untuk soalan pengiraan tadi. 8C. Ni 8C. Nak tahu jawapan. Jawapan dia ialah ni 100 0.12 bawah. 0.12 decimeter cube. Dapat? Yeah. Okay. Alright, so itu saja. Ada lagi siapa nak tanya soalan setakat ni? Setakat ni okey kita tinggal satu soalan lagi dan satu lagi set A. Ada satu lagi dan satu set. Kau ada 2 set lagi. Ada 3 sebenarnya. Ada 4. Tapi ada 3. Tak cukup tambah satu lagi. Lagi banyak set lagi. Bagus kan? Ini garam pula. Ada garam kat bawah ni. Nak kena tengok ni. Ni dua dia. Okay. So sekiranya tidak ada, kita berhenti sampai sini dulu. Terima kasih semua. Cikgu, satu lagi soalan. Ya. Apa dia? Untuk yang soalan graf tadi, kalau cikgu kat sekolah saya, dia ajar macam ni. Boleh ke saya nak buka kamera nak tunjuk je? Okay, boleh tunjuk. Macam mana? Kejap. Cikgu remove sekejap.
Dia buat macam ni. Dia suruh buat macam tu. Letak 1, 2, 3, letak line atas tu. 10, 50 dengan 90 tu. Betul lah tu. Dia kena buat macam tu. Betul lah tu. Masa dia tak payah ada straight line dekat sini. Dia tak payah straight line tu sebab nombor 1, dia tak sampai 40, kita pun tak tahu lagi dia straight macam tu. Cuma cikgu tunjuk ni ialah yang biasa kita buat. Biasa kita buat. Nak bagi faham konsep dulu, lepas tu kamu kita go detail. Betul dah tu. Sebabnya bila kita buat macam tu, dia akan tengok betul-betul kepada gambar tu. And which is benda tu nanti cikgu cover minggu depan. Sebab sekarang ni nak faham konsep je. Benda ni kena, bentuk dia kena macam ni. Tak dapat bentuk macam ni, bentuk graf salah tak payah cerita lah benda lain. Tak payahlah cerita line tu. Tak cerita lah line tu. Kalau bentuk graf pun salah. Okay? Betul. Apa yang Aisyah buat betul. Okay. Alright. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Baik. So, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. InsyaAllah cikgu akan upload video tu secepat yang mungkin. Paling lewat pun hari Isnin. Ya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.